Dia boleh buat ada dalam dua dunia. Industri apa? Dia lebih pada logam, industri yang pembangunan. Saya lahir baby boomers, tapi saya bersekolah zaman Gen X. Gen X okey. Generasi Y 1986 hingga 1995. Ni sekejap kan? Yes. Y ni dia tak lama sebab dia ialah generasi dipanggil generasi teknologi. Dia teknologi belum berkembang. Belum ICT. Belum simple punya teknologi. Tapi dia dah mula masuk sekarang ni, komputer dah ada. Yes. Tapi komputer yang yang digital lah, yang Dia dalam bilik mamal betul nak jadi PC. Okey. Masuk generasi Z. Z 1996 hingga 2010. Anak saya sini. Anak saya Z. Okey, generasi Z ini kita nama dia adalah generasi IT. IT, IT lah. ICT, IT ya. AI baru lepas tu. Lepas tu yes betul. Alpha 2011 hingga 2024. Ni AI. Perkembangan AI berlaku. Okey, beta tengok macam mana. Lebih pada AI. Dia dipanggil mungkin VR. Virtual reality. Virtual reality yang dia pakai ni. Dia masuk dalam dunia lain tu. Dia pakai dia boleh buat ada dalam dua dunia. Augmented Itu lagi dahsyat ni beta ni. Ni AI ni dah dahsyat dah, ramai skema dah. Yang ni kita kata waktu beta nanti dia akan berlaku banyak masalah mental health, bahkan split personality. Dia dalam banyak dunia, dia